Ketua Pengerusi Majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar yang bijaksana, lagi adik barisan jemaah hakim, guru-guru yang dihormati, dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan. Para hadirin yang saya muliakan, berpegang pada maksud sepotong hadis, iaitu dapatkanlah 5 perkara sebelum kamu terlepas 5 perkara. 5 perkara tersebut ialah masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum sibuk, masa senang sebelum susah, dan masa hidup sebelum mati. Berdasarkan kelima-lima pesanan tersebut, perihal sihat menjadi salah satu agenda utama dalam membangunkan umat yang berkualiti dan produktif. Selaras dengan seruan tersebut, saya sebagai remaja yang gagah perkasa ini bangun untuk mengupas sesuatu frasa yang menjadi tajuk pidato, iaitu Rakyat Sihat Negara Sejahtera. Rakyat sihat negara sejahtera ialah frasa yang mendukungi maksud sebuah negara yang memiliki rakyat yang sihat, dan aspek mental, fizikal, rohani dan emosi kesihatan tersebut pula dinamik dengan rakyat yang hidup sihat suasana sejahtera. Sesungguhnya, kesimpulan yang saya dapat rumuskan daripada ungkapan rakyat sihat negara sejahtera ialah rakyat dan negara umpama lagu dan melodi yang saling bergantung dan saling memerlukan demi membentuk sesuatu tempoh yang artistik serta estetik. Rakan-rakan seperjuangan sekalian, tokoh-tokoh pujaga pernah menyatakan sesungguhnya nikmat sihat itu sebenarnya berada pada seseorang yang sakit. Menelurusi maksud tersirat dengan ungkapan tersebut menjelaskan bahawa kesihatan merupakan sesuatu modal yang amat berharga dalam hidup kita. Ingatlah bahawa kesihatan bukanlah barang yang dapat dijual beli. Kesihatan merupakan anugerah yang paling mahal daripada Tuhan. Sebagai makhluk yang dikurniai Tuhan akal fikiran yang waras, maka sudah sewajarnya kita menjaga anugerah itu. Dengan nikmat sihat, kita dapat hidup gembira, belajar, bekerja, beribadat serta berbakti kepada masa dan bangsa. Saudara dan saudari sekalian, amalan hidup sihat merupakan penyumbang secara langsung kepada meningkatkan ekonomi negara. Selain pendidikan dan pertahanan, kesihatan ialah sektor yang ketiga terbesar menerima peruntukan belanjawan negara. Hal tersebut menunjukkan bahawa kesihatan ialah menjadi agenda terpenting untuk menentukan tahap maju mundurnya negara. Amatlah malang bagi sebuah negara sekiranya mutu kesihatan rakyat terlalu rendah. Wang negara yang sepatutnya dapat disalurkan ke sektor lain lebih penting terpaksa digunakan untuk mengatasi masalah kesihatan. Adakah kita sudah lupa akan peristiwa hitam yang hampir mengatasi masalah kesihatan, hampir memporak-perandakan seluruh Asia pada satu masa dahulu, peristiwa yang hampir menyentuh sama sekali racun di Singapura dan China apabila wabak SARS melanda negara-negara tersebut. Demikianlah betapa besarnya pengaruh kesihatan kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Hadirin hadirat sekalian, rakyat yang banyak, yang cerdik, yang sihat dan yang kreatif lagi inovasi ialah aset negara yang tidak ternilai harganya. Dalam tangan mereka terletak mandat untuk memacu negara bagi mencapai matlamat sebuah negara maju, moden dan tersohor menjelang tahun 2030 nanti. Kita tidak betah untuk menghadapan dengan rakyat yang daif, naif dan tidak mempunyai apa-apa agenda untuk negara ketika pemanggil dan seruan untuk memajukan negara berkumandang di sana sini. Dalam hal ini, kita tiada sebarang pilihan melainkan melaksanakan tugas yang melahirkan rakyat yang sihat fizikalnya, cerdas mindanya, harmoni emosinya, mahir kreativitinya dan produktif idenya, demi menerjemahkan kejayaan matlamat tersebut. Maka kualiti kesihatan setiap rakyat perlu mencapai tahap yang optimum dengan cara menyemarkan slogan Rakyat Sihat Negara Sejahtera. Rakan-rakan sekalian, bertitik tolak daripada 3 terminologi kepentingan kesihatan di atas, maka program menjana kesihatan rakyat berkekalan perlu dilaksanakan. Langkah utama hendaklah bermula daripada sikap yang positif dan membentuk kerangka kesihatan yang berpanjangan hendaklah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebenarnya, kesemua elemen pencemaran dan kemusnahan itu adalah jerangkap samar yang
pada bila-bila masa dapat memusnahkan kesejahteraan kita. Hadirin sekalian, menjejaki fasa penutupan bicara saya, marilah kita bersama-sama menterjemahkan budaya rakyat sihat, negara sejahtera, adalan, kehidupan, harmoni, harga hasrat kerajaan ini mencapai matlamatnya. Sekian, terima kasih.